Ianya awal. bermula dalam pemilihan parti. Ya. Pada tahun 2018 apabila ada pemilihan parti dan beliau sedia maklum, ketika itu beliau berada di Istanbul kononnya untuk menjalani rawatan. Saya menziarahi beliau dan di situlah kita bincang panjang tentang masa depan parti. Dan saya jenis terbuka, saya kata, Datuk Seri, sekiranya Dr. Wan Azizah ingin meneruskan jawatan sebagai Presiden, saya ingin menawarkan diri untuk bertanding sebagai Presiden. Kerana saya kira setelah 20 tahun beliau berada di tampuk itu, mungkin sesuai untuk beliau mengundur diri dan memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk memimpin parti setelah saya terlibat secara langsung. Tetapi saya juga menyatakan sekiranya Datuk Seri ingin menjadi Presiden, saya akan tarik diri. Saya masih lagi menghormati beliau dan saya kekal sebagai timbalan Presiden. Ketika itu beliau kata, okay, you come back and we discuss further. Dan saya datang hari yang kedua di hospital juga, kita bincang. Sebelum saya bertolak balik, beliau beritahu, okay, dia nak bertanding sebagai Presiden dan saya tarik diri. Cuma saya kata, oleh kerana saya beri laluan kepada you sebagai Presiden, then you should tell yang lain, janganlah ganggu saya sebagai timbalan Presiden. Tapi ada orang lawan Datuk Seri. Ini political consideration untuk kepentingan parti supaya ada kestabilan. Dia berjanji dia akan beritahu kepada beberapa individu yang akan melawan saya, tapi apa yang berlaku sebaliknya. Malahan dia berkempen secara terang-terangan dengan naik pesawat private jet, berkempen dengan individu yang melawan saya. Melakukan penipuan di Julau yang kita sedia maklum. Tiba-tiba anggota melonjak daripada 500 kepada 15,000. Jadi itulah menyebabkan saya merasakan orang ini tidak boleh dipercayai. Itu sih, kita tak nak terlalu panjang hal percaturan politik antara individu. Saya ingat pendengar kita pun nak dengar konten. Tapi last on this section, kenapa? Datuk Seri rasa kenapa ketidakpercayaan Datuk Seri Anwar terhadap Datuk Seri Azmin? Dia tidak boleh melihat saya lebih berjaya daripada beliau. Itu Anwar Ibrahim. So you as a threat? Dia masih ingat saya ni setiausaha sulit beliau. Remember this, Syaril? You see? Itu langkah kajang saya dinafikan. Sebelum itu juga saya dinafikan. Malahan bila kita menang di persekutuan tahun 2018, nama saya tidak disenaraikan. Padahal saya timbalan Presiden, saya Menteri Besar Selangor, saya paling lama dalam parti dan juga dalam kerajaan. Tetapi bila saya jumpa dia di HUKM ketika itu, dia kata, saya telah hantar nama you pada Tun Dr. Mahathir. Wan Azizah telah tulis surat. I went to Dr. Mahathir and Dr. Mahathir showed me the letter that he received from Keadilan. Nama saya tak ada. Saya dilantik oleh Dr. Mahathir, bukan oleh Anwar Ibrahim. Sekali lagi ini bukti yang menunjukkan dia tidak mahu saya lebih berjaya daripada dia. That's when you decided to knife him. Not to knife him. He knife me. Dia tikam belakang saya. Dia pecat saya. Saya tidak pernah lompat parti. Ini rekod yang saya nak pertahankan. Tidak benar kalau ada laporan berita, oh semenjak Azmin meninggalkan Keadilan. Saya tidak pernah. Why should I leave the party when 2/3 of the Supreme Council adalah kumpulan saya yang menang dalam party election. Ya? Tetapi oleh kerana kita Keadilan cukup tidak demokratik, tidak boleh menegur Presiden dan juga parti. Ada persamaan. It sounds familiar. Maka kami dipecat. Saya dipecat. Saya bukan lompat parti.